keadaan ayahanda dan kekanda Tuan Puteri stabil. Saya kena balik, Pengetua. Bapa saya. Saya faham Tuan Puteri, tapi saya tak boleh nak benarkan. Kenapa? Pihak istana maklumkan keadaan masih lagi bahaya sebab penyerang tu belum lagi diberkas. Penyerang tu mungkin tengah cari Tuan Puteri. Cari saya? Tapi orang awam tak kenal muka saya. Yang itu saya tak pasti. Tapi pihak istana yakin yang Tuan Puteri lebih selamat tinggal di sini. Tapi saya nak tengok keadaan Papa. Minta maaf Tuan Puteri, saya hanya ikut arahan pihak istana. Arahan daripada siapa? Tuan Muiz yakin penyerang itu takkan syak Tuan Puteri ada di sini. Dia takkan cam Tuan Puteri di antara ratusan pelajar kami. Seorang puteri atau gadis biasa, dua peranan haluan berbeza, tanpa tiara, tiada singgah sana. Tapi di sini ku rasa luar biasa. Papa, Hey, wakey. Papa tak busy ke hari ini? Kalau kita nak apa-apa, kita panggil je helper. Kan dari kecil, Emilia tak suka helper masuk bilik ni bila sakit. Come. There you go. Okay. Yeah. Emilia, kenapa sayang? The reason kita tak nak helper tolong sebab ada Mama. Bolehlah kita extra manja dengan Mama bila sakit. Oh. It's okay, sayang. Papa pun rindu Mama juga. Papa ingat lagi, setiap kali Mama balik dari outstation, Papa akan cakap dengan Mama, istana ini terasa terlalu kosong bila you tak ada. Tapi bila you ada, your lovely presence penuhi ruang seluruh istana ni. Sweetlah Papa. Lepas tu, Mama cakap apa? Mama akan cakap, penuhi ruang? You nak cakap I gemuk Oh. Dah. Makan. Bismillah. Oh. Janganlah. Tunggu apa lagi? Tak apa, kau pergi dulu. Kau cakap dengan aku, kan? Korang gerak dulu.
kata kita kena kuat. So, kita kuatkan diri. As long as kita blend in, tak menonjol, kita akan selamat. Apa jadi aktiviti roster kita? I have no idea. Awak ialah semalam dalam kelas, kan? Ya, so kenapa awak tanya saya? So awak lah patut tahu. Awak tak ada bukti nak tuduh saya? Bangun. Selamat sejahtera, cikgu. Selamat sejahtera, cikgu. Selamat sejahtera. Duduk. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Dengan duka citanya, saya memaklumkan Tuanku Sultan Ahmad Razif Shah diserang semalam di Istana Baginda. Baginda Sultan sekarang sedang dirawat di hospital. Okey kelas, dengar sini. Pihak DOM ada maklumkan akan diadakan bacaan Yasin. Jadi saya minta yang berkelapangan sila hadir. Okey, untuk hari ini kita akan sambung perbincangan kita tentang pembentukan Malaysia. Buka bab 5. Okey, sekarang kita budak sekolah. So, hiduplah macam budak sekolah. Beratur lah. Amelia, stay kat bilik je ke? Kenapa? Ada apa-apa dekat sekolah ke hari ni? Tak adalah, hari Sabtu kan? Tak pergi mana? Itulah nak study sikit. Tak, keluar. Hari weekend kan, selalunya kita orang keluar dengan family. Hari ni aku lagi tengok wayang. Bestnya. Parents kau tak datang? Tak. Ayah saya busy. Mak kau? Mak saya dah tak ada dah. Sorry. Tak apa, it's okay. Have fun. Okay, jumpa nanti. Sedia. 5, 6, 7, 8. Dik!
Thanks, Kimi. You know that you tak boleh avoid I sampai bila, right? Sebab I akan ada untuk semua running competition. Cheering for you. Tak, kau kenapa Kau nak apa lagi? I nak you bagi I chance. Buat apa? Bukan aku ke yang tak perfect untuk kau. Sebab tu kau cari lelaki lain kan? Excuse me? You yang abaikan I, okay? You tak habis-habis fokus kat training sampai kau dengan I pun you tak spend time. So apa kata kau pula abaikan aku? Senang kan? Okay. Pukul berapa Dan? Lambat. Jomlah, pergi kelas. Tukar image nampak. Ifah! Ni aku nak pesan dekat kau. Kau kalau dapat bola, kau jangan terus pas. Kau tengok dulu kiri, kanan. Barulah kau masuk. Aku tahulah apa aku buat. Aku bila dapat bola, aku boleh pas on point punya. On point tengkorak kau. Semua offside gila. Itu yang kau bagi free-free je dekat tim lawan tu. Lah kau lupa. Tanya Zaid, kan? Zaid. Ui, laju. Allah, kat situ dah. Hai. Kenapa senyap je? Tunggu parents kat rumah ke? A bit. So far, macam mana? Study dekat sini. It's a totally different culture. It's like I have to figure out everything by myself. Tapi mungkin saya je yang rasa macam tu kot. Taklah. Rasanya okey je. Kalau ada apa-apa, boleh je tanya saya. Nak curhat pun boleh. Saya ada. Okay. Thank you. Bangun. Selamat sejahtera, cikgu. Selamat sejahtera, cikgu. Awak buat apa kat sini? Saja rehat. Kan waktu rehat. Waktu rehat, kena ada kat kantin. Ada peraturan ke? Ada. Kadang-kadang ada student yang makan kat sini yang diorang buang je sampah merata-rata kat sini. So cikgu suruh pastikan semua orang ada kat kantin waktu rehat. Tak boleh ada kat sini. Awak ni strict sangatlah. So, awak kat sini sebab? People watching. Takkan awak tak pernah buat? Memang itu pun tugas saya. So, macam mana? Dia ada plan nak balas dendam dengan Cikgu Rozipin? Sabarlah. Kau dah fikir lagi ni. Aduh, lembablah kau ni. Kita calahkan je lah kita cikgu tu. Kan senang. Kau ni. Sabarlah, korang dua sabar. Idea yang benas memang akan mengambil masa. Yelah. Ikut kau lah. Oi, kau mengalami apa? Duduk lah, makan. Makan. Saya nampak awak selalu rapat dengan Zaid. Tak adalah, selalu. Better awak jangan rapat sangatlah dengan dia. Why? Sebab dia tu banyak kes disiplin kat sekolah ni. Tapi, so far saya tengok dia macam okey je. Semua cikgu kenal sangatlah dengan perangai dia. Oh. Macam ni lah.
Kalau saya bagi awak duduk sini, awak janji takkan langgar peraturan. Peraturan apa? Buang sampah, ponteng kelas. Awak ni dah macam robot lah. Cuba relax sikit. Dah, duduk. Duduk? Dengan awak? Saya ada blok yang sebelum ronda lagi. Oh, okey. Robot. Kerja rumah yang saya bagi ni, pastikan minggu depan ada atas meja saya. Faham? Faham. Betul. Bagus. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sabarlah kejap. Bunda nak sembang ni. Apa ni? Sebab apa? Aduh, pasal nak kenakan Cikgu Rozimin lah. Macam ni. Kita calahkan je kereta dia. Settle. Tak boleh. Tak boleh. Rambut dibalas dengan rambut. Masuk. Okey, macam ni. Korang dua jangan risau. Operasi nak kenakan Cik Ros is a go. Okey, korang tahu kan? Cik Ros selalu workout dekat pusat sukan. Betul tak? Betul? Ya tu. Bye, Emilia. Bye. Bye. Betul. Tapi aku suka. Tengku panggil saya. Emilia macam mana? Tuan Putri selamat. Tengku jangan risau. Kami sentiasa awasi dia. Kita tak boleh underestimate penyerang tu. Saya faham, Tengku. Tengku nak masuk bilik. Saya boleh jaga tuanku. Tak apa. Saya nak teman Papa. Nanti saya minta staf bawakan blanket untuk Tengku. Terima kasih. Sama-sama, Tengku. So, Tuan. Ini update tentang serangan tu? Belum lagi, Tuan. Sampai sekarang masih belum ada update lagi. Tuan Putri macam mana? Tuan Putri selamat dekat sekolah. Tengku amat risau pasal keselamatan Tuan Putri. Kita kena ketatkan pengawasannya. Baik, Tuan. Apa plan Tuan Muiz? Assalamualaikum semua. Seperti yang kita sedia maklum, Baginda Sultan yang kita kasihi telah dilanda musibah. Oleh itu, saya ingin mengajak kamu semua berkumpul di sini bagi membaca Surah Yasin untuk mendoakan kesembuhan Baginda. Surah Yasin kita ini akan dipimpin oleh sahabat kita. Silakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
Iqbal, sedap bacaan awak tadi. Thanks. Saya tarik baliklah. Awak bukan robot. Awak pasti ke? AI pun boleh buat macam manusia. Ustaz yang suruh awak lead bacaan Yasin tadi ke? Oh, tak adalah. Saya yang tawarkan diri. Oh, ya? Kenapa? Sebab saya boleh. Thank you, Iqbal. I really appreciate it. Kenapa awak terima kasih kat saya? Sebab Sultan kita kan. Okeylah, saya balik dulu. Awak belum balik? Saya nanti kot. Sebab saya nak kemas surau jap. Amelia, jom. Hei, cikgu tu langsung tak peduli pasal race aku. Dia buat bodoh je. Ya, aku tak tahulah kenapa dia jadi coach. Halah, Kik. Kau tetap menang juga, kan? Tak adalah kalau kau ada coach. Aku boleh pergi jauh. Juara dunia macam ni. Azif Fahmi. Kau faham tak? Okey, faham. Relaxlah. Ni, untuk kau. Apa ni? Oh, baru kelas dah dapat surat cinta, Kik, kau tak payahlah nak cinta-cinta ni. Kau fokus je kat study. Betul? Macam kau? Ya. Izak puau. Kalau kau nak tahu, surat cinta ni bukan satu je tau aku dapat. Seguni. Ada kat dalam bilik? Jom balik. Okey, jom. 5, 6, 7, 8. Okay, girls. Energy up, okay? Stretch your leg. Stretch your leg. Okay, jom. Okay, let's go. Let's go. Okay, one touch. Okay, cukup. So guys, hari ini kita akan buat 100 meter time trial. Dengan hormatnya, saya cadangkan kita main bola je, cikgu. Betul. Baik. Kalau macam tu, dengan separuh hormatnya, saya menolak cadangan awak dan kita akan teruskan dengan 100 meter time trial. Siapa yang nak mula dulu? Kau baru nak main bola. Tak apalah, cikgu ni. Bagi perempuan lah, perempuan. Ladies first. Betul. Okey, baik. Kalau macam tu, ladies, sila ke garisan. Gila. Louder. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa menang, aku belanja nasi ayam. Cara dia stretching macam dah biasa lari je. Macam nampak atlet. Kau memang selalu workout ke? I have a personal trainer. I have a personal training app on my phone. Okey, cukup. Sedia ke garisan. Okey, make sure tangan tak lebih line. Sedia. Sorry, saya tak sengaja. Emilia, okey? Ada apa-apa patah tak? Hello, dia langgar I. Kau risau pasal dia? Kau tak payah nak nipu. Aku nampaklah. Kau yang langgar Emilia. Dia tengah lari kot. Okey, kalau tengah lari tu tak guna mata ke? Kau yang tergerit sampai masuk track. Siapa suruh? Okey, kalau I dah nampak I masuk dalam track tu, tak ada telak ke? Dah I malas lah cakap dengan diorang ni. Attention seeker. Kau yang
payahlah apa perhatian. Padang dengan trap pun tak tidak bezakan. Ya, aku punya. Aku akan beli. Sikit, Faf. Sikit. Mari. Mula, pergi masuk position. Dah. Bersurai. Laki pula. Okey, semua. Aduh. Thanks, guys. Walaupun disqualified, korang tetap belanja. Emilia, kau asal mana? Asal sini. Tapi tengok gaya macam T20 je. Mana ada. Ayah kau kerja apa? Ayah saya kerja pejabat kerajaan. Mak kau? Mak saya dah tak ada dah. Sorry. Tak apalah, Amelia. Kat sini, kau ada kita orang. Kalau kau nak apa-apa, kau cakap je. Kita sisters. Betul tak? Thanks, guys. Macam plan B. Kelakar ke? Ini perkara serius. Salah seorang daripada kamu letak pewarna ni dekat rambut saya, dekat shampoo saya. Saya akan pastikan saya dapat pelajar tu dan dia terima hukuman setimpal. Dah habis gelap? Dah macam langsir dah rambut ni. Sesetengah pelajar ni tak faham yang saya bagi hukuman ni sebab nak mendidik. Kena suka-suka. Saya ni nak disiplinkan dia orang. Tak pasal-pasal ni. Saya jadi target. Awak rasa siapa punya kerja? Saya tak pastilah, cikgu. Kebal kamu je. Pengawas tau. Kamu lebih kenal perangai-perangai budak-budak kat sini. Mungkin Zaid. Saya rasa dia seorang je yang berani buat macam ni. Lagipun cikgu potong rambut kawan dia. Mungkin dia nak balas dendam. Apa? Kalau awak dapat info yang kerja ni kerja Zaid, beritahu saya. Baik, cikgu.
So, kita dah okey kan? Okay. Thank you. Bye. Hai budak baru. Budak? I'm older than you. But anyways, sorry sangat pasal hari tu. Whatever. Tak payah nak macam baiklah. Excuse me? What's your deal, budak baru? Nak tunjuk hebat? Mana ada. Saya cuma nak jadi biasa je. Jadi biasa? Yang I tak tahu. Yang you try hard nak attention. Huh? Consider this as a friendly reminder. Kalau you kacau I lagi, you better watch your back. Hai. Saya Akid. Emilia. Kenapa saya tak pernah nampak awak sebelum ni? Oh, saya student baru. Awak pun Form 5 juga ke? Form 4. Hari tu, waktu PJ, awak lari laju tau. Laju sampai terlanggar. Buat malu je. Alah, bukan salah awak pun. Kan? Dia yang masuk track. Lepas tu, tuduh as if I yang langgar dia. Sorry, awak baik ke dengan Kimi tu? Tak adalah. Dia tu ex saya. Oh. Tak apalah. Sambunglah gosip pasal dia. Saya tak kisah pun. What's your problem, ah? Dia yang buat salah. Lepas tu, blame saya pula. Kimi tu memang macam tu. Dia tu kalau buat gaslighting, play victim, dia pakarlah. Because of her, now all the cheerleaders hate me. Budak-budak tu memang tak ada pendirian. Kot je si Kimi tu. Abaikan je lah diorang. Awak boleh train saya tak? Nah, train awak? That's random. Alah, saya pun nak lari laju macam awak juga. Saya tak reti lah. Dulu dekat sekolah lama awak dulu ada coach tak? Ada? Kalau macam tu senang je lah. Biar saya guide awak untuk awak train saya. Lagipun, dekat sekolah ni kan awak, coach saya pun tak peduli pasal saya. Takkanlah sampai macam tu sekali. Tak apalah. Kalau awak tak sudi, nampaknya saya kena lupakan impian saya nak wakil sekolah ni. Sorry tau ganggu awak. Akid. Okay, fine. I'll train you. Terima kasih. Zaid.
Mana kau dapat dye rambut tu? Dye rambut apa pula ni? Mamak tak faham pula. Tak, Acah innocent lah kau ni. Bagi tahu lah. Tak faham ke? Tak faham. Tak, kau ni Acah innocent lah. Tak kau ni. faham. Zaid, bukan Zaid yang aku kenal lah, kau tahu. Zaid! Tu nak apa? Kau yang prank rambut Cikgu Rozimi sampai jadi macam tu kan? Apa kau tuduh-tuduh aku pula ni? Ada orang nampak kau masuk changing room pusat sukan masa Cikgu Rozimi tengah workout. Dan nama pun changing room. Habis tu kau nak aku tukar kat mana? Dekat tandas wanita ke? Kau tak payah nak bagi banyak alasan lah. Aku tahu tu kerja kau. Dah, jom ikut aku. Jangan pegang-pegang aku boleh tak? Tak apa masalah kau ni? Ha? Kau tak ada tindak belah ke? Kau belah je lah. Kalau bukan kau yang buat, asal kau nak takut? Ke kau nak aku bagi tahu bapak kau? Kau ni memang sial kan? Kau pernah tolak aku? Kau jangan tolak aku lah, babi. Kau pukul ya, kau pukul. Kau nak pukul ya, kau pukul. Pukul. Aku dah lama juga budak ni, kau pukul. Aku dah lama juga budak ni, kau pukul. Dalam surai. Awak berdua, ikut saya. Kau tengok. Korang semua tengok kan? Tiba-tiba je, dia dah bergelut. Scary. Kau nak tahu tak? Dulu, dia orang PFS. Then what happened? YTJT. Hah? Yang tahu je tahu. So, kalau yang tak tahu, tak boleh tahu ke? YTJT tu maksudnya yang tahu je tahu. Tahu? Tak masalahnya, si Zaid ni sesat. Dia suka cek pasal. Kesian dia. Kesian? Sendiri buat, sendiri dah tanggung. Hidup kat sekolah ni senang je. Kau buat hal kau, jangan kacau orang. Dah lah, jom. Belah. What? Aku cakap belah. Why? Did I do anything? Kau betul prank aku kat Iqbal kan? No. Kau dengar apa aku cakap dengan Rauf dengan Wafi sebab tu kau beritahu dia? Bukan saya yang beritahu Iqbal. Yelah tu. Why don't you believe me? Macam aku tak perasan kau tergedik-gedik dengan Iqbal tu sebab tu kau beritahu dia. Sumpah saya tak bagi tahu Iqbal, Zaid. Sumpah. Aku balik boleh tak? Zaid. Aku cakap bla-bla lah. Akan cari kau sampai dapat.